Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Pada hari ini, saya Nur Ain binti Anis bersama 3 lagi rakan kumpulan saya akan membentangkan satu topik yang sangat penting dan semakin relevan dalam dunia digital hari ini, iaitu keselamatan cyber dan kebocoran data peribadi. Kita semua hari ini bergantung kepada teknologi dan internet. Kita menggunakan perkhidmatan dalam talian untuk membuat pembayaran, berkomunikasi, belajar, bekerja dan menyimpan dokumen. Namun di sebalik itu ada satu risiko besar yang sedang mengintai kita setiap hari, iaitu ancaman keselamatan cyber dan kebocoran data peribadi. Menurut laporan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM, kes berkaitan penipuan dalam talian, kecurian identiti dan pencerobohan data peribadi meningkat saban tahun. Justeru, sangat penting untuk kita memahami apakah itu keselamatan cyber, bagaimana kebocoran data berlaku dan apa langkah pencegahannya. Keselamatan cyber merujuk kepada langkah-langkah perlindungan terhadap sistem komputer, rangkaian, program dan data daripada serangan digital. Serangan ini boleh melibatkan pencurian data, pemalsuan identiti dan sabotase sistem. Kebocoran data peribadi pula bermaksud pendedahan maklumat sulit seseorang individu tanpa kebenaran, sama ada disebabkan kelemahan sistem, serangan cyber atau kecuaian individu itu sendiri. Antara kes besar yang pernah berlaku di Malaysia ialah kes pencerobohan data peribadi yang melibatkan lebih 46 juta rekod data peribadi pengguna telefon pada tahun 2017. Nama penuh, nombor MyCard, alamat rumah dan nombor telefon pengguna dilaporkan telah bocor dan dijual di pasaran gelap. Ini menunjukkan bahawa data kita tidak semestinya selamat walaupun berada dalam syarikat yang besar. Dengan ini, saya mempersilakan rakan-rakan saya untuk menjelaskan tentang punca-punca, kesan dan langkah keselamatan yang perlu diambil bagi membendung permasalahan ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Anis Soleha akan membincangkan tentang punca utama yang menyebabkan berlakunya ancaman terhadap keselamatan cyber dan bagaimana data peribadi kita boleh jatuh ke tangan yang salah. Dunia hari ini semakin bergantung kepada teknologi digital dalam hampir setiap aspek kehidupan. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, muncul pula pelbagai ancaman terhadap keselamatan maklumat dan data peribadi. Keselamatan cyber menjadi isu global, manakala kebocoran data peribadi kian meningkat saban tahun. Antara punca kebocoran data adalah penggunaan kata laluan yang lemah atau mudah dituka. Ramai pengguna masih menggunakan kata laluan seperti 123456 atau password-password yang mudah dikompromi oleh penggodam. Seterusnya, serangan phishing juga menjadi penyumbang utama. Ini berlaku apabila pengguna terpedaya dengan email atau mesej palsu yang kelihatan sah dan tanpa disedari mereka memberikan maklumat peribadi kepada penyerang. Punca lain ialah sistem yang tidak dikemas kini, perisian yang sudah lapuk atau tidak dipasang tampalan keselamatan, membuka ruang kepada penggodam untuk mengeksploitasi kelemahan tersebut. Selain itu, kecuaian kepada penyumbang pada masalah ini, contohnya menyimpan data di tempat awam tanpa lapisan keselamatan seperti firewall atau enkripsi, atau berkongsi maklumat peribadi tanpa berfikir panjang. Jangan kita lupa tentang ancaman dari organisasi sendiri. Ada kalanya pekerja dalaman membocorkan maklumat dengan sengaja atau tanpa sengaja kerana tidak memahami dasar keselamatan maklumat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ainul Karisa binti Azmi akan membentangkan satu isu yang sangat penting dalam dunia digital pada masa kini, iaitu kesan jenayah cyber dan kebocoran data peribadi. Pertama sekali, kesan kepada individu sangat membimbangkan. Hal ini kerana bayangkan sekiranya identiti anda telah pun dicuri. Apabila data peribadi anda bocor seperti nombor kad pengenalan, alamat ataupun maklumat perbankan, penjenayah boleh menyamar sebagai diri anda. Mereka boleh membuat pinjaman seperti beli barang ataupun akses akaun bank tanpa pengetahuan anda. Lebih teruk lagi, kalau data yang bocor adalah bersifat peribadi ataupun sensitif, mangsa boleh mengalami tekanan emosi, rasa takut dan menyebabkan reputasi mereka pun tercemar.
Ini bukanlah satu andaian tetapi merupakan realiti yang sudah pun berlaku kepada ramai pihak. Seterusnya, sesebuah organisasi juga akan terjejas besar. Hal ini kerana apabila syarikat gagal melindungi data pelanggan, mereka bukan sahaja hilang kepercayaan awam tetapi juga boleh dikenakan saman atau denda sehingga berjuta ringgit. Lihat saja seperti kes AirAsia dan TNB. Data pengguna bocor dan dijual di internet. Kesan ini bukan sahaja melibatkan kewangan, tapi juga operasi dan imej syarikat akan rosak untuk jangka masa yang panjang. Ketiga, kesan terhadap negara pula adalah pada skala nasional. Jenayah cyber boleh menjadi ancaman terhadap keselamatan negara. Sekiranya sistem kerajaan digodam, maklumat sulit boleh bocor termasuk dokumen pertahanan, maklumat keselamatan dan data rakyat. Ini boleh melemahkan pertahanan negara dan memberi peluang kepada musuh untuk mengambil kesempatan. Dalam dunia yang semakin canggih, jenayah cyber dan kebocoran data peribadi bukan lagi perkara asing. Mari kita lihat langkah-langkah penting untuk melindungi diri dalam alam digital. Yang pertama, gunakan kata laluan yang kukuh dan unik. Langkah pertama yang paling asas tapi paling ramai orang abaikan ialah menggunakan kata laluan yang kukuh. Elakkan menggunakan nama sendiri, tarikh lahir ataupun nombor yang mudah. Kata laluan yang kuat mestilah sekurang-kurangnya 12 aksara dan mengandungi gabungan huruf besar, huruf kecil, nombor serta simbol. Dan paling penting, jangan guna satu kata laluan untuk semua akaun. Kalau satu digodam, semua akaun anda akan terdedah. Yang kedua, aktifkan pengesahan 2 faktor 2FA. Pengesahan 2 faktor ialah menambah satu lagi lapisan keselamatan tambahan. Jika anda aktifkan 2FA, walaupun seseorang tahu kata laluan anda, mereka masih memerlukan kod rahsia yang dihantar ke telefon ataupun email untuk log masuk. Ia mudah, percuma dan sangat berkesan mencegah pencerobohan akaun. Yang ketiga, jangan klik pautan yang mencurigakan. Elakkan klik pada pautan yang mencurigakan, terutamanya daripada email, mesej WhatsApp ataupun laman media sosial yang tidak dikenali. Ini adalah taktik phishing yang sangat popular. Penjenayah akan menyamar sebagai bank, kurier ataupun syarikat ternama untuk mencuri maklumat log masuk ataupun peranti ataupun memasukkan virus ke peranti anda. Kalau ragu, jangan klik. Yang keempat, hadkan perkongsian maklumat peribadi di media sosial. Perkongsian berlebihan di media sosial boleh jadi senjata makan tuan. Penjenayah boleh kumpul maklumat daripada profil anda seperti tarikh lahir, nama ibu ataupun lokasi semasa untuk tekaan kata laluan ataupun permasuan identiti. Jangan sesekali kongsi gambar kad pengenalan, nombor telefon ataupun info keuangan secara terbuka. Yang kelima, kemaskini peranti dan menggunakan antivirus. Sentiasa pastikan telefon, laptop dan aplikasi anda telah dikemaskini. Kemaskini perisian mengandungi security patch yang menutup kelemahan sistem. Gunakan juga perisian antivirus yang sah dan elakkan memuat turun aplikasi daripada sumber yang tidak rasmi ataupun laman web yang mencurigakan. Keenam, gunakan Wi-Fi selamat dan VPN. Apabila anda sambung ke Wi-Fi awam seperti di kafe ataupun pusat beli belah, data anda mudah dikesan oleh pihak ketiga. Jika perlu menggunakan Wi-Fi awam, elakkan akses perbankan ataupun email yang penting. Gunakan VPN. Ia menyulitkan sambungan dan melindungi data anda. Ketujuh, laporkan jika anda menjadi mangsa. Kalau anda syak maklumat peribadi anda telah digodam, jangan tunggu. Tukar semua kata laluan berkaitan serta laporkan kepada pihak berkuasa seperti Cyber Security Malaysia melalui talian Cyber 999 atau membuat laporan polis. Lagi cepat anda bertindak, lagi besar peluang anda untuk menghentikan penyalahgunaan data. Oleh itu, jenayah cyber bukan lagi ancaman masa depan. Ia adalah ancaman sekarang. Setiap kali kita buka telefon ataupun log masuk ke internet, kita perlu berhati-hati. Lindungi data peribadi seperti kita lindungi identiti diri kita. Sedikit kelalaian boleh membawa kepada kerugian besar, sama ada dari segi keuangan, reputasi ataupun keselamatan.
Keselamatan cyber adalah tanggungjawab bersama. Kita tidak boleh bergantung pada kerajaan ataupun pihak berkuasa semata-mata. Kita sebagai pengguna perlu bertindak bijak dan sentiasa peka, lindungi diri, lindungi data dan lindungi masa depan kita di dalam alam digital. Satu langkah kecil hari ini boleh mencegah bencana besar pada hari esok. Sekian, terima kasih daripada kami.